So, ke mana pula kita kali ni? So, kali ni kita pergi ke Hat Yai, Thailand. So, siapa yang ada planning nak ke sini, korang boleh tengok video ni sampai habis sebab aku nak share sikit tempat-tempat makan viral and spot OOTD yang ada dekat sini. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa subscribe, okey? Semua saudara mara dengan adik aku semua dah kumpul dekat rumah cousin aku ni. So kita orang nak bertolak ke Perlis. So perjalanan kita orang ke Perlis ni akan ambil masa around 7 jam macam tu lah. And kalau jam mungkin akan lagi lambat lah kita orang sampai kat Perlis tu. Kita orang gerak lepas maghrib around 7.30 malam macam tu. And kalau ikut kiraan dalam 2.30 pagi kita orang sampai dekat Perlis. After 4 jam kita orang drive and masing-masing perut pun dah lapar. Now kita orang singgah dekat R&R dekat Perak. So kita orang nak makan-makan, rest and withdraw duit sikit lah dekat sini sebelum kita orang nak masuk ke Hat Yai. Kita orang tak makan makanan yang beras sebab kononnya nak diet lah kan. So kita orang order macam beli burger, roti and makanan-makanan ringan lain sebab just nak isi perut and kumpul tenaga. Finally after 6 jam lebih jugalah perjalanan, kita orang sampai juga kat Perlis. Now kita orang nak check in dekat homestay kita orang dekat Padang Besar and kita orang akan lalu kat sini. Memang gelap gila and kalau korang seorang-seorang aku tak sure sama ada korang berani ke tak. The reason kenapa aku ambil homestay berdekatan dengan Padang Besar sebab dia dekat gila dengan border ni weh. So kita orang dalam pukul 7 pagi macam tu kita orang terpacak dekat sini nak beratur. Disebabkan kita orang pergi Hat Yai time long weekend, so kita orang decide nak pergi border Padang Besar instead of border-border yang lain. Sebab orang cakap border-border lain tu dia punya crowd tu lagi banyak and korang akan beratur lebih lama. Bagi yang nak masuk Thailand lalu border Malaysia ni, korang senang je, just bawa pasport and bawa diri korang je. And korang kena beratur sikit lah untuk korang cop-cop pasport and korang dah pun boleh masuk ke Thailand. Lepas settle immigration Malaysia, now kita orang nak naik van yang kita orang sewa. And for your information, kita orang sewa van ni dalam around RM645 saja untuk 5 orang for the whole day trip to Hat Yai. They include everything like toll, minyak and insurance juga. Yang bestnya package ni korang boleh buat ET korang sendiri and dia ada juga sediakan set karaoke and wifi. Van pula besar and selesa gila and driver dia pula faham bahasa Melayu. So senang korang nak communicate. So memang best gila and worth it. Lepas settle immigration Malaysia, now korang kena masuk pula dekat border Thailand. Apa? Kau ni dari tadi Tak, kita buat vlog. Okey. So kita tengah beratur. Ada beratur ni. Korang boleh isi dokumen diorang nak through tdec.immigration arrival. Tapi masa kita orang datang ni diorang tak minta pun. Tapi yang paling penting kat sini pasport je. Sebab kat sini dia nak cop pasport korang je sebenarnya. Itu paling penting sekali. Finally kita dah sampai pun dekat Hat Yai. So our first destination adalah Bang Han Restaurant. So kalau korang nak tahu, restoran ni sangatlah famous di kalangan orang-orang Malaysia sebab makanan kat sini diorang cakap sedap-sedap and kat sini pun halal. Nak makan ni. Okay, jom kita masuk dekat restoran ni and kita tengok lauk apa yang ada dekat sini yang viral sangat tu kan. Orang cakap sedap ke tak sedap, jom kita try. So kalau korang masuk je korang tengok tu penuh sangat dengan manusia and mostly memang aku tengok muka-muka orang Melayu je dekat sini. And kat sini macam-macam ada, makanan berlauk ada, segala macam roti bakar semua, ikan bakar and banyak lagi lah kat sini guys. Apa yang kau lakukan? Sedap ke? Weh, serius aku tak tipu, makanan dekat sini semua sedap-sedap gila. Korang tengok tu, kita orang order macam-macam jenis jugalah. Macam mie, ada air, ada dimsum. And kalau korang tengok pinggan aku pun licin, memang sedap gila guys. Jadinya kalau korang datang Hat Yai ni, korang tak singgah kat kedai ni, memang korang rugi besar weh aku cakap. Sebab memang sedap-sedap and korang akan berpuas hati. Masing-masing pun dah kenyang, perut pun dah senang. So sekarang ni kita orang on the way ke Hat Yai Municipal Park. Now kita dah sampai dekat Hat Yai Municipal Park. So entrance fee kat sini free je. Kat sini famous lah sebab dia ada view and ada macam patung-patung macam tu. So kalau korang datang Hat Yai boleh datang sini.
Kat sini kalau korang tengok ada macam patung Buddha yang famous dekat Anyai tu. So basically kalau kat sini korang just enjoy the view lah. Tapi kalau korang pergi waktu-waktu tengah hari macam tu panas, and kat situ ada cable car. Tapi kita orang tak pergilah cable car ni sebab dia punya bayaran untuk masuk tu, return trip dia around 300 baht RM39. So daripada kita orang membazir naik cable car tu, baiklah kita orang enjoy the view je dekat hujung ni. And korang akan jalan depan sikit lah, korang akan nampak view macam ni. And korang boleh tengok seluruh Anyai. Cantik lah dia punya view tu, cantik-cantik. Bagi aku yang duduk dekat Kuala Selangor ni, view macam ni macam lebih kurang vibe yang sama lah dekat Bukit Malawati dekat Kuala Selangor. Basically sama je, cuma Bukit Malawati tu boleh nampak macam laut lah. Cuma kat sini kau tak nampak laut. Tapi view dia nice. Dengan angin-angin dia, very healing. Waktu kita orang sampai tu macam dah kuat panas jugalah sebab kita orang sampai pun dah tengah hari. So sebabkan kita orang tak nak kepanasan dekat sini, jomlah kita gerak ke destinasi yang seterusnya. Sebelum kita orang sampai dekat Flower Park Anyai, kita orang singgah sekejap lah dekat Amazon Cafe ni sebab korang cakap cafe ni quite macam popular and trendy and viral and hipster macam tu lah. Unluckily ramai gila orang dekat sini, so kita orang tak dapat table pun. So kita orang decide untuk pergi 7E dekat sebelah Amazon Cafe. Dah sampai Thailand kan, takkan tak singgah 7E kot. Tahu-tahu je lah 7E diorang kan memang besar, banyak barang, tak macam 7E dekat Malaysia. So kalau aku masuk 7E je, aku akan cari makanan aku yang paling aku suka dalam 7E, which is burger CP. Sebab burger CP dia memang ada yang halal and sedap. Ini pun benda viral jugalah dekat Thailand, dekat 7E diorang ni kan, macam air Thailand dia ni. So cousin aku ni belilah satu nak rasa sedap ke tak sedap. Time aku nak beli Thai milk tea tadi, tiba-tiba lah air dia habis pula guys. So aku terpaksa lah beli air lain dalam botol, air coklat dengan air banana milk. Itu pun viral ke, aku nak try lah sedap ke tak. Penuh dah tu. Macam nak potong dia ni? Nampak menyelerakan kan. So kita try, sedap ke tak sedap? Dah. Oi. So our next destination adalah Seavers Cafe. And for your information, Seavers Cafe ni quite popular lah dekat Anyai ni sebab makanan dia makanan yang halal and ada view yang cantik lah dekat dalam. So untuk korang nak masuk kat sini ada bayaran dia 30 baht bersamaan dengan RM4 sahaja. Time nak masuk tu korang kena scan korang punya tiket masuk macam ala-ala nak masuk wayang. So korang masuk-masuk je, korang akan tengok view dia cantik gila and tempat ni pun besar. So siapa yang suka OOTD tu korang wajib datang tempat ni sebab tempat ni sangatlah cantik and semua sudut aku rasa memang sangat sesuai untuk korang ambil gambar. Actually dekat dalam Seavers ni ada dua cafe yang berbeza. Tak sure sama ada dua ataupun lebih sebab masa aku nak pergi tandas tu aku ada jumpa satu lagi cafe dekat dengan area toilet. So kita orang masuk bahagian depan.
Sorry. Gambar kita. Cantik tu. Sekali kat atas ni. Sobek. Mana sobek? Sebab ada coconut kuning. For me, cafe dia nice, minimalis, tak banyak sangat hiasan, tapi aku rasa nice lah. Okay, konsep dia macam ni. Dalam cafe ni kita orang tak order banyak pun, kita orang just order minuman and satu pizza. Tapi aku nak bagi tahu korang, pizza dia sedap gila. Memang sedap, sumpah tak tipu, sedap gila weh. Surprisingly, untuk total kita orang makan dan minum untuk 5 orang dalam ni around 615 baht saja, atau bersamaan dengan RM80 only. For me lah kan, harga dia sangatlah worth it sebab korang akan berpuas hati makan dekat sini. Lepas kita orang dah makan santai-santai OOTD dekat Seaworld Cafe tadi, now kita orang nak gerak ke Klong Hei Floating Market. Van dah lah luas, banyak ruang, sejuk, view kat luar pula cantik. Ni kalau aku tidur dalam van ni memang aku tak bangun sampai esok pagi ni guys. Semua ada moving Pasal dekat B3. Now, kita orang dah sampai dekat Klong Hei Floating Market. Jangan berpecah. Kalau korang nak cari barang untuk kasih hati. Well, floating market ni memang popular dekat Hat Nyai. So kalau korang datang Hat Nyai, korang wajib datang ke sini. Kalau korang masuk tu kan, korang tengok banyak lah dijual makanan. Ada banyak jual macam untuk korang nak beli souvenir ke, banyak lah kat sini. And mostly makanan dekat sini halal lah, itu paling best. And kat sini pun banyak lah orang Malaysia. Tapi kalau korang nak pergi tempat yang lebih vibes tu, korang kena jalan ke depan sikit and korang kena turun and korang akan jumpa satu kawasan ni. So korang kena turun tangga lah untuk korang sampai kat sini. Tu dia. Actually masa kita orang sampai ni, tempat ni baru jugalah buka. Dia buka dalam pukul, tak sure pukul berapa, dalam pukul petang-petang macam tu lah, pukul 4 kan. Time kita orang pergi ni baru je buka. And kau tengok dah pun ramai dengan orang kat sini weh. Okay, kalau korang tengok kat sini, diorang menjual atas perahu. Sebab tu lah nama dia Floating Market. Dalam banyak-banyak makanan, aku tertarik dengan spicy salad ni. So aku decide nak beli satu and nak rasa sedap ke tak sedap. Tu dia, tengok meriah kan meja kita orang, macam-macam lah. Kita orang beli air kelapa, telur goreng, tahu, spicy salad and banyak lagi lah. Aku tak tahu apa jenis makanan, nama makanan pun aku tak tahu. Tapi semua sedap. So far berpuas hati lah makan dekat sini. Okay, last but not least, this is our final destination, which is Central Hat Nyai Mall. Plan asalnya kita orang nak pergi dekat Action Nut Bazaar tu, tapi sebab kita orang nak vibe-vibe macam sejuk-sejuk sikit, so kita orang decide pergi mall ni lah sebab ada aircon kan. So basically ni adalah dalam dia. So ni macam ala vibe-vibe macam dekat Park Sen lah, macam tu. Banyak-banyak jual-jual booth-booth kan. So dalam ni kita orang banyak habiskan masa je lah sebab tak ada benda pun nak beli sebenarnya. While saudara mara aku yang ke Zen lain, semua diorang pergi beauty store sebab katanya dekat Thai ni barang-barang makeup and skincare murah berbanding dekat Malaysia. Tak tahu betul ke tak. Sebenarnya aku macam menyesal jugalah tak pergi dekat Asian Night Bazaar tu. So kalau korang yang tengok ni pernah pergi Asian Night Bazaar, korang cuba komen kat situ lagi best ke macam mana. Now it's time to go back. Now sekarang ni kita orang on the way balik ke border Malaysia. Kita orang tak boleh lama-lama sangat dekat dalam Hat Nyai ni sebab border Malaysia tutup dalam pukul 9 macam tu. Tapi before kita orang sampai border tu, kita orang singgah dulu dekat 7-Eleven sebab nak beli barang kat situ, nak habiskan duit baht. Tapi video kita orang habiskan duit baht dekat 7-Eleven tu aku lupa nak record lah guys. So tak ada doh. Hari dah senja and hari dah pun semakin gelap. So masa kita orang dekat Hat Nyai dah pun ke penghabisan cerita. So bye bye Hat Nyai. Trip 1 hari ke Hat Nyai kami dah pun berakhir. Okay, selalunya aku travel dengan kawan-kawan je kan, tapi kali ni aku travel dengan adik and sepupu pula. So actually best juga sebab orang sekeliling aku semua suka berjalan macam aku juga. Bukan apa, kita kenalah healing-healing sebab kita kan dah penat kerja, betul tak?
So kalau korang suka video aku and nak tengok banyak lagi video travel aku, sila support channel aku by subscribe, comment and share. So korang jangan lupa tau. So jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.